Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ramadan yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, keampunan dan keberkatan. Hadirin yang dikasihi, Ramadan bukan sekadar bulan kita menahan lapar dan dahaga. Ramadan juga adalah bulan yang menyimpan banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa pertama yang sangat penting ialah nuzul Al-Quran. Pada malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dengan turunnya ayat Iqra yang bermaksud bacalah. Bermulalah penyebaran cahaya ilmu kepada seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahawa Ramadan adalah bulan ilmu dan bulan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Seterusnya, dalam bulan Ramadan juga berlaku perang Badar. Walaupun tentera Islam ketika itu kecil bilangannya dan serba kekurangan, mereka tetap berjuang dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah. Akhirnya, dengan izin Allah, kemenangan berpihak kepada umat Islam. Peristiwa ini mengajar kita bahawa kekuatan sebenar bukan pada jumlah atau harta, tetapi pada iman dan kesatuan. Selain itu, Ramadan juga menyaksikan peristiwa besar, iaitu pembukaan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memasuki kota Mekah dengan penuh rendah hati, tanpa pertumpahan darah. Baginda menunjukkan sifat pemaaf walaupun pernah disakiti. Inilah contoh akhlak mulia yang perlu kita contohi: memaafkan, tidak berdendam, sentiasa berbuat baik. Penonton sekalian, daripada peristiwa-peristiwa ini kita belajar 3 perkara penting. Pertama, cintailah Al-Quran. Kedua, kuatkan iman dan semangat walaupun berdepan cabaran. Ketiga, amalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian. Gunakan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri, perbaiki solat kita, jaga percakapan kita, hormati guru dan ibu bapa, serta tingkatkan amalan membaca Al-Quran. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang berilmu, lebih beriman dan lebih berakhlak mulia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.